Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk video tutorial kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda first setup. Jadi sekarang sistem yang saya buat ni dah completely lengkap. Ada berbagai macam modul, modul co-curriculum, modul OPR dan macam-macam lagi. Kita akan pergi video ni step by step. Untuk video sekarang ni saya akan tunjuk bila anda first time dapat sistem ni macam mana anda nak ubah logo, anda nak ubah anda punya nama sekolah dan lain-lain lagi. Baiklah, tanpa membuang masa kita mulakan. Untuk tampilan awal saat anda mendapat sistem ni akan nampak lebih kurang macam ni lah. Okey, untuk unlock yang lama, masukkan pin staff tu saya dah ubah. Sekarang kita ada access sebagai staff, ada 5 pelawat dan juga ada login sebagai admin. Baik, yang pertama kita akan pergi ke global setting terlebih dahulu. Okey, kita klik log masuk sebagai admin. Okey. Okey, di sini anda login saja seperti mana credential username dan password yang diberikan oleh admin. Sebagai contoh, admin 123 untuk test sistem yang ni. Okey. Okey, dalam setting yang sekarang anda boleh tengok ada berbagai macam sidebar. Kita boleh tengok di sini ada bahagian data, laporan, co-curriculum, D5, keberadaan guru dan juga pautan dan file. Untuk global setting, saat pertama sekali anda masuk, apa yang anda perlu edit adalah di bahagian sekolah, iaitu maklumat sekolah, logo sekolah dan juga di bahagian sistem sahaja. Dua tempat itu sahaja. Okay, jadi yang pertama kalau anda misalkan nak edit maklumat sekolah, okay, tuliskan saja nama sekolah anda. Okay, contohnya Innovative College sebagai contoh, V2. Okay, V2. Pengurusan pentadbiran V2, saya nak tunjukkan perubahan. Okay, tahun mula, tahun akhir ni sehingga tahun 2030 lah sebagai contoh. Tahun mula dan tahun akhir ni tidak kisah, dia akan muncul di dalam filter tahun sahaja. Maksudnya anda boleh filter tahun daripada 2026 hingga 2027 dan dia juga akan muncul di dalam tahun yang dipilih di dalam borang OPR nanti. Okay, tapi itu tiada masalah, kita klik saja simpan. Okay, berjaya disimpan. Sekarang cuba anda refresh page portal utama. Okay, nampak Innovative College V2 dan juga pengurusan pentadbiran V2. Okey, sama juga untuk logo. Kalau anda tidak mahu pakai, klik sahaja button padam. Untuk sekarang saya kekalkan. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian sistem. Okey, bahagian sistem yang pertama adalah anda boleh tukar password. Tukarlah password semasa anda, masukkan saja password baru. Okey, kemudian anda boleh authorize Google untuk auto create report di dalam Google Sheet. Selepas ini saya akan tunjukkan contoh. Okey, tetapan AI di mana anda boleh mengkonfigurasikan AI, iaitu auto meletakkan AI, jana dengan AI di dalam borang, nanti saya akan tunjuk di dalam borang perjumpaan dan juga borang laporan program untuk OPR. Okay, untuk code access ni adalah pin semasa, di mana kalau anda nak login staff, anda perlu masukkan 4 digit code pin. Itu ubah di sini. Kemudian kita ada halaman pelawat. Halaman pelawat ni di bahagian sinilah, di mana pelawat boleh melihat info-info pasal sekolah kita. Ni kalau anda matikan sebagai contoh, jika saya matikan halaman pelawat. Okey, bila anda refresh page ni, okay, nampak halaman pelawat dan hilang. Kalau mereka cuba direct access halaman pelawat iaitu public.php, halaman tersebut juga tidak dapat diakses. Dia memang tidak dapat diakses lah ke dalam kita punya sistem. Sebenarnya yang ni OPR 9. Okay, halaman tidak tersedia, halaman pelawat belum diaktifkan oleh pentadbir. Sebab apa dia tak detect tadi di URL? Sebab ini saya install di dalam subfolder, tetapi dalam condition sebenar nanti saya akan install di dalam subdomain utama lah. Jadi abaikan sahaja. Okey, kemudian seterusnya kita pergi ke bahagian modul sistem. Okey, jadi kalau ada setengah modul yang anda tak beli, modul tersebut akan di-disable. Jadi akan dimatikan. Okey, kemudian anda juga boleh memilih. Contohnya anda dah beli modul co-curriculum tetapi anda tidak mahu gunakan, matikan saja modul tersebut. Jadi semua bahagian di dalam admin panel dan juga di dalam staff portal akan hilang. Okey, sebagai contoh. Okey.
Di sini kita boleh tengok modul sebagai contoh co-curriculum COCO. Okey, di sini di sidebar anda boleh tengok di bahagian co-curriculum COCO ada dashboard unit COCO, jawatan kuasa, import data dan sebagainya. Di sini pun ada carta organisasi dan juga kita ada mana lagi satu. Okey, di dalam borang laporan baru pun ada laporan perjumpaan. Tetapi kalau saya matikan modul co-curriculum ataupun COCO, apabila saya refresh, okey, nampak tak di sini? Di sidebar ni, modul co-curriculum dah tak ada. Selepas laporan terus kepada D5. Dan juga di dalam halaman staff, kalau kita refresh, okey, nampak tak? Di dalam laporan baru, okey, borang untuk laporan perjumpaan untuk modul COCO sudah tidak ada. Sidebar bahagian carta organisasi pun sudah tidak ada. Semua auto sekarang. Okey, jadi yang ni saya akan aktifkan semula. Okey, apabila kita refresh, nampak akan muncul semula bahagian co-curriculum. Di sini pun apabila saya refresh, akan muncul semula carta organisasi dan juga di laporan baru, laporan perjumpaan. Okey, kemudian seterusnya saya juga ada tambahkan yang baru, iaitu ada pengumuman. Pengumuman ni adalah jika anda nak mempublish sesuatu pengumuman untuk semua guru-guru yang mengakses ke bahagian staff untuk melihat laporan tersebut ataupun pengumuman tersebut. Contoh, saya masukkan di sini mesyuarat PIBG hari ini. Okey, saya juga boleh memilih ini berbentuk informasi, amaran ataupun penting. Sebagai contoh, informasi ini berbentuk penting lah. Okey, URL tidak ada. Okey, tarikh tamat tempoh, maksudnya pengumumannya akan tamat tempoh pada besok hari. Okey, saya klik tambahkan. Okey, saya juga boleh edit. Saya nak memanjangkan tarikh tamat ataupun saya nak tukar jenis ataupun saya nak tambahkan URL. Bila saya refresh, akan muncul di atas sekali, nampak mesyuarat PIBG hari ini. Mesyuarat PIBG hari ini. Dia akan terus keluar sampailah admin memadamkan pengumuman tersebut. Okey, kalau anda nak meletakkan link URL pun tidak ada masalah. Contohnya, sila update PAJSK murid hari ini. Okey, sebagai contoh berbentuk info lah. Tamat tempoh pada 27, URL katakan guru-guru perlu update info tentang murid-murid di sini. Contoh sahaja. Okey, nampak bila kita refresh di sini, dia akan berbentuk pengumuman. Dalam masa yang sama juga, guru-guru boleh klik dan ada URL. Sebagai contoh, bila dia klik sila update PAJSK murid hari ini, dia akan pergi ke URL yang kita setkan lah. Sebagai contoh. Okey. Kemudian kita juga ada menu tetapan AI ni tidak ada masalah. Untuk Grok API key ni, kalau anda tengok di dalam borang laporan baru, di dalam laporan perjumpaan dan laporan program, dua-dua ni ada button jana dengan AI. Okey, sebagai contoh program satu murid, satu sukan. Apabila saya klik button jana dengan AI, akan ada dua option, jana automatik. Dia akan jana ke semua objektif program ataupun guna catatan saya. Sebagai contoh, yang pertama adalah aktiviti larian 100 meter, aktiviti permainan badminton. Okay, nampak? Semua ditetapkan secara auto. Itu anda perlu masukkan Grok API key lah, di mana percuma saja untuk anda mendaftar dan untuk anda mencipta API key. Okay, sehari anda boleh membuat 1000 request dan 500,000 token. Ini lebih daripada cukup, tak ada masalah. Anda boleh register saja di konsol Grok Key ni, tekan saja link ni. Okay, kemudian register account. Kemudian anda akan dapat API key dia. API key dia anda copy dan pastekan di sini. Ini tak ada masalah. Nanti kalau anda beli sistem ni, kita akan buat Google Meet untuk saya ajar guru-guru semua untuk bahagian ni. Tapi ini terhad kepada 5 ataupun 10 buah sekolah terawal sebelum harga dinaikkan. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang paling penting, iaitu bahagian Google. Okey, dalam sistem kita ni, kita ada membuat sistem
anda boleh authorize Google anda supaya, contoh ini folder untuk sistem-sistem lain. Sebagai contoh, pengurusan berwajahku untuk SK Puncak Alam. Dia akan auto create laporan program, laporan pertandingan, keberadaan guru, laporan program dia akan auto simpan di dalam bentuk PDF. Okey, nampak PDF. Okey. Okey, jadi sebagai contoh, anda boleh connectkan dengan anda punya sekolah. Okey, bila saya connectkan dengan saya punya sekolah nanti, dia akan ada satu folder baru bernama pengurusan pentadbiran by wajahku.com / nama sekolah anda. Sebagai contoh, yang ni Innovative College B2. Okey, sekarang tak ada. Okay, sekarang cuba kita connectkan dengan Google. Okay, pilih Google anda ataupun Gmail yang anda nak gunakan. Klik sahaja lanjutkan. Okay, klik buka wajahku.com. Okay, klik lanjutkan. Okay, pilih sahaja lanjutkan. Okay, di sini anda tunggu sahaja sampai dia selesai. Jangan risau, nanti bila dia dah selesai, dia akan auto buat Google Drive mengikut anda punya modul yang anda hidupkan. Okay, sebagai contoh, akaun berjaya disambungkan. Kalau kita tengok di bahagian Google, okay, nampak tak di sini? Google Drive berjaya disambungkan. Okay, jadi format baru dalam Google Drive saya, dia akan berbentuk macam ni. Pengurusan pentadbiran berwajahku.com Innovative College V2. Kalau saya tengok di dalam Google Drive saya sekarang, nampak tak? Ada folder baru, pengurusan pentadbiran by kalau saya ganti nama wajahku.com. Nampak, dia dah auto detect. Dan dalam ni juga dia dah buat laporan program, laporan pertandingan, laporan perjumpaan dan keberadaan guru. Untuk folder ni, dia bergantung kepada modul mana yang anda hidupkan. Sebagai contoh, kalau anda mematikan modul keberadaan guru, jadi dia tidak akan create lah folder keberadaan guru ni. Jadi jangan risau, semua secara auto. Dan di bahagian ni juga anda boleh, di bahagian Google ni tadi, okay, anda boleh tukarlah, muat naik PDF co-curriculum. Kalau anda tidak mahu muat naik, matikan saja. Okay, muat naik OPR, auto masukkan ke Google Drive, aktifkan saja. Okay, Google Sheet pun saya nak dia auto update. Okay, Google Sheet keberadaan, kalau kita tengok dalam folder sekarang, dalam folder keberadaan guru, nampak tak? Dia dah create satu Google Sheet. Google Sheet yang dia create ni lengkap dengan header sekali. Nampak tak di sini? Sangat-sangat orang kata, boleh kata advance lah. Jadi cikgu-cikgu dah tak perlu risau. Cikgu-cikgu authorizekan sahaja Google. Terus semua folder dia akan auto create dengan automatic. Okay, simpan tetapan. Okey, baiklah, selesai. Yang ini adalah tetapan khusus, iaitu tetapan kali pertama saat anda mendapat sistem OPR version 9. Di dalam version ini nanti, insyaAllah, anda boleh akan lebih berpuas hati berbanding version-version lama. Dalam ni sangat lengkap. Okay, untuk video seterusnya, saya akan membuat tutorial bagaimana anda nak menggunakan co-curriculum OPR modul. Untuk modul-modul lain, saya akan matikan dulu. Jangan risau, anda tengok saja video, insyaAllah mudah faham. Baiklah, itu saja setakat ini. Yang ini adalah video kali pertama cara anda membuat global setting. Baiklah, untuk next video saya akan tunjuk macam mana cara anda nak menguruskan modul co-curriculum pula. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.